Hey guys, Ari di sini dan hari ini kita akan sambung game Amanika yang mana kita baru saja tahu yang kita sebenarnya tengah bermimpi pada video-video yang sebelum ni. So, kita dengar bunyi telefon Bangun, bangun, bangun. Pagi lagi? Ni phone. Hello? Jam ni kot? Citizen ni. Well, kita tak boleh tidur. Insomnia. Dia ada insomnia. Penyakit yang kita tak boleh tidur atas sebab-sebab yang tertentu. Pergi mandi lah kot. Boring grey face again. Whatever, let's go out. Mungkin kita pergi minum kopi dulu. Benda yang sama. Kalau kita keluar kita nampak lagi makcik tu. Makcik tu dah tak ada. Ingatkan nak jadi deja vu ke apa kan? Hello? Hello? Dia kena 3 kali. Okay, tak ada orang. Minta-mintalah binatang tu tak ada. Boleh kita ambil kapak ni lagi tak? Wow! Who would have thought? Okay, kita cuma boleh pecahkan benda tu dekat dalam mimpi sahaja. Dalam dunia sebenar, kalau korang buat macam tu, korang akan kena tangkap polis dan dimasukkan ke dalam penjara. Don't try this in real life. Okay? Sekejap, aku macam ada butang ni. Butang ni tak tekan. Apa jadi? Boleh? Oh, nice. Apa ni? Skuter? Wow. Sekejap, aku langgar orang ke? Oh, kita langgar orang, lepas tu kita kena tangkap polis juga. Sekali lagi guys, jangan buat macam ni dalam dunia sebenar. Kecuali kalau korang orang gila. So, kita kena bawa dengan selamat dan cermat. Okay, tepi sikit, tepi sikit. Oh, makcik tepi sikit. Tak ada orang, kita boleh bawa laju kot. Wap! Thousand years later. Okay, kita dekat mana ni? Boss? Kita kerja kat sini ke? Hey you are late. Kamu lambat. Okay, nampak gayanya kita kerja dekat sini dan kita kerja jadi cashier.
Ya, nak makan apa?